Ya, tu kata pada Waqi', pada Khariji. Boleh sebut 3 perkataan Waqi' pun benda tu, hakiki pun hak tu, Khariji pun hak tu. Khariji, Waqi', hakiki. Maksud dia apa? Benda tu qaimatin bi zatillah. Maujud qaimatin bi zatillah. Ada berdiri dia, tak bercerai tanggai di zat Allah Taala. Itulah sifat perkata Allah dengan makna apa? Kalam. Waqi' pun boleh, Khariji pun boleh, hakiki pun boleh. Perkara yang sebenar, perkara yang sungguh ada, sebenar ada. Ya. Itulah nama dia kalam apa? Kalam nafsi. Kalam pada kalam nafsi dengan apa saja? Nasul amri. Tu baru satu kalam. Khariji dengan apa? Khariji, Waqi', hakiki. Dalam Khariji kalau Waqi' hakiki. Ya. Dapat ayat ni? Dapat ke ni? Mendengung siapa? Ada soalan nak tanya? Blur ke? Pening ke? Suara saya tak cukup duk raih ke? Ya. Dalam Khariji, dalam Waqi', dalam tadi hakiki. Baik, faham tuan hak tu dia panggil apa? Sifat perkata Allah. Tu sifat kalam tu. Hak tu pada yang kata asal ni, hak itulah yang apa? Yang ada di zat Allah Taala. Seperti apa? Mata kita ni ada di kita. Mulut kita ada di kita. Mulut kita bercerai tanggai tak? Mulut kita ni Waqi' di kita. Sebenarnya ada tak? Nasul amri ada di kita. Ada semua tak? Ada. Hakikat ada kita. Khariji tak pelekat ni. Tu. Tu kalam nafsi, kalam nasul amri. Yang kedua kalam apa weh? Dia pergi yang kedua pula. Kalam nafsani. Kalam nafsani. Kalam Allah juga. Kalam nafsani. Apa dia kalam nafsani? Apa dia? Nafsani tu maksud dia. Bahasa Arab tu maksudnya dah. Tuhan cadang nak berkata tapi tak kata lagi. Esok cadang nak pergi kerja tak? Esok cadang nak beli ikan tak? Esok cadang nak sembang dengan buah tak? Sebab ada Tuhan ada sifat berkehendak. Okey. Tuhan kata kun kat Nabi Adam dulu ke kun kita dulu? Nabi Adam beza kita pada kalau kita sirah. Kita ngaji kita sirah, kita ngaji kita sejarah. Nabi Adam beza kita apa tahun 7600 tahun. Khilaf ada kata 7800 lah kita kira baik. Tuhan Nabi Adam, Tuhan buat Nabi Adam dulu ke buat kita dulu? Jadi Tuhan kata kun kat siapa dulu? Kun 7800 yang lalu. Tak. Lepas tu kita 1977 ke 1960 ke Tuhan kata kun pula. Jadi masa Tuhan buat Nabi Adam tu, Tuhan kata sifat kalam Tuhan kata kun, kudrat dia buat selalu. Lepas tu Tuhan cadang nak kata pula kat kita, nak buat kita cadang tu kata nafs ni cadang nak kata pula anak kita anak 9 dah contoh Tuhan takdir anak kita tu nak ada tahun 2030 Tuhan kata kun, kudrat buat tu cadang nak kata tak tu kalam nafs ni. Nampak? Kalau kita sebut apa belah makhluk? Kalau Tuhan kalam nafsani, kalau makhluk sebut apa? Kalam hadisun nafsi. Kata-kata hati, cakap-cakap hati. Esok cadang nak pergi kerja, nak cakap apa dengan bos? Cadang cakap-cakap hati kan? Tak cakap lagi. Cadang cakap. Balik lagi nak berhabang bawa kat bini. Cadang bawa bini. Balik lagi nak suruh bini buat apa? Sambil sotong, goreng ikan sebab nak makan sotong. Dah. Cadang nak kata tu punya hadisun nafsi, kata-kata hati. Tuhan tak boleh kata hadisun nafsi sebab Tuhan ada hati. Maka Tuhan sebut apa dah sebut nafsani. Tuhan dalam hadisun nafsi. Makhluk, belah makhluk hadisun nafsi, cakap hati.
Kalau belah Tuhan nafsani, Tuhan cadang nak kata tapi tak kata lagi. Tak apa, pelan. Bismillah. Benda akidah ni jangan relate. Tak, kalau tak faham kan bobek bobek sekali pi kata weh. Sekali masuk fiqh, masuk tasawuf, masuk tafsir hadis. Ramai. Selesai tu noh. Hadis nafsi ni cakap hati. Contoh kita duk kenal kat Cik Mah. Perempuan tu nama Salmah, orang Kedah panggil Cik Mah. Moi aku esok kalau jumpa dia Cik Mah ni aku nak cakap satu. Aku nak hadiah kain batik ke dia. Aku nak cakap Cik Mah suka makan apa abang nak beli. Cakap hati tu. Tu. Faham tak maksud dia? Selesai kan tu. Tu dia panggil apa? Hak tu. Bab makhluk saya kan, ni belah Tuhan. Kalam nafsani tu. Hak tu pun dia panggil apa? Kalamullah juga. Kalamullah. Baik, selesai. No, yang ketiga. Kalam apa? Kalam masdar, kalam masdari. Kalam masdari. Kalam masdari. Masdar. Kita pun kalam masdar juga. Apa dia masdar ni? Beza kita dengan Tuhan kan? Kita bercakap gerak bibir, gerak lidah, pusing lidah nak ikut makros. Bila kita pusing lidah, gerak bibir, buka mulut, kan? Apa? Kita lontar tu dia apa? Mengeluarkan huruf dan suara. Tengok saya kata apa? Saya ada huruf tak? Sin, ya. Kan? Makan. Min alif kaf nun, makan. Ada huruf tak? Suara ada tak? Jadi kita bercakap ni, kita berkata-kata ni, keluar huruf dengan suara. Ni dah dia. Kalau Tuhan, kalam masdari dia, apa dia? Tuhan menjadikan huruf dan suara. Jadi huruf tu pun makhluk dia, suara tu makhluk dia. Faham ke? Beza tentu kita dengan Tuhan. Dari ni. Ya. Kalau masuk dari ni ada tak? Ya, ingat nak bobit pergi clear. Jangan silap. Kita makhluk Tuhan tak? Tuhan buat tak? Tuhan menjadikan kita tu, menjadikan huruf dan suara. makhluk ni Masdari juga mengeluarkan huruf dan suara. Beza kita dengan Tuhan tu. Jangan nyepok satu lagi tu. Dia kata sama berkata-kata. Pak ni duk ngaji apa Usuluddin sifat 20 ni. Tuhan macam kita. Dia kan kita macam kita ni lah. Tuhan bercakap, kita bercakap. Tuhan berfirman, kita berfirman tu maksud dia berkata-kata. Tuhan berkata-kata, kita berkata-kata. Berkata macam mana? Dah biasa ya. Macam biasa. Tak ada beza apa. Dia tak faham masalah ni. Kan? Ulama ni tak reti sangat ke? Apa nak rat ulama apa-apa? Kan? Jadi nak abang tu mukhalafah Tuhan tu. Nak abang istighna Tuhan tu. Terkaya tak Tuhan dia menjadikan huruf dan suara? Ada tak satu jisim, satu makhluk yang mengeluarkan huruf, menjadikan huruf dan suara? Tak. Allah Taala seorang. Orang boleh kata apa? Only one. Dia saja. Mufradat, tunggal, tak ada siapa. Tu terkaya dia. Nampak tak? Yang keempat, kalam lafzi. Tu dia. Ya. Lafzi ingat mana apa?